Lepas tolak, genggam. So sambil ni kita check queen jugalah. Menurut pengadu, lebah ni dia dah bersarang sejak tahun 2021. Masa tu tak silap saya zaman PKP lagi. So waktu tu memang lebah tu dia dah pakai mask lah. Tapi adakah lebah yang dekat Atak Genting ni berusia sampai 5 tahun? Jawapannya tidak. Yang mana fakta dia, untuk lebah pekerja, jangka hayat dia dalam sebulan ke 2 bulan macam tu. Namun untuk lebah queen, jangka hayat dia agak lama sikit. Yang mana dia boleh menjangkau sehingga 2 tahun ke 5 tahun macam tu. Untuk lebah queen ni, walaupun dia boleh hidup sehingga 5 tahun, tapi hasil produktif untuk dia bertelur tu, dia tak sebaik macam queen yang muda lah. So ni kom yang pertama. Ada lebah sengat, tak perasan. So yang ni seekor yang pertama yang sengat saya. So kita bagi dia cabut. Okey, dia cabut. So dia tak mati lah. Okey, letak sini dulu. Nampak tak kom dia banyak? Ada yang kom yang baru dah ada, ada yang kom yang lama ada. Nampak yang sampai hitam-hitam ni. Kita dah bersihkan kawasan sarang-sarang dia. Yang mana sarang-sarang yang lama-lama tu, yang jatuh-jatuh tu, kita dah kemas lah sikit-sikit. Memang banyak betul dia buat sarang. Ada yang sarang dia dah scrap, ada sarang yang baru pun ada. Wax kuning tu wax baru, yang wax hitam tu memang wax yang dah lama. Apabila kita dah kemas sarang dia, kita dah cabut semua. Nampak tak lebah ni dia naik ke atas. Tadi dia macam ni tau. Ni saya buka, semua dah naik atas. Nampak pandai semua dah menyorok dah. Tolak ke tepi. Okey, kita genggam sikit macam nasi. Tapi saya letak dulu lah. Letak dulu sikit. So lebah yang banyak-banyak ni kita masuk dalam box ni dulu. So tolak je. Dah selesai masukkan semua lebah dalam kotak ni. Cuma kebiasaannya kalau korang tengok, saya akan masuk di dalam hive, betul tak? Tapi kali ni saya just masuk dalam kotak saja. Saya tak buat ikat dalam frame sebab struktur wax dia tak apa nak cantik sangat. Banyak yang keras ataupun banyak yang tak apa nak elok. So saya ambil satu option, lebah ni saya akan lepas lah dekat tempat-tempat yang bersesuaian. Saja perkongsian daripada saya. So nak tanya apa-apa boleh tanya di komen. Okey. Bye bye.